jiwa di persada bercahaya. Pertemuan harapan pertama kalinya. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi. Sukar dipercaya pintunya terbuka. Di sini jua pergi ke taman memetik bunga, kenangan indah tetap di jiwa. Burung terbang tinggi di awan, perpisahan ini jadikan kenangan. Pagi hari pergi ke pekan, jasa dikenang sepanjang zaman. Selamat maju jaya Cik Arif. mengalun suara sesuri bisikan hati. Seiringan mencari haruan Hi Cik Arif, congratulations on your transfer. Wishing you all the best in educating your new students. Bye, good luck. Assalamualaikum Cik Arif. Selamat maju jaya Cik Arif. Selamat bertugas di tempat baru. Bye Cik Arif. Bye. Assalamualaikum Ustaz Arif. Kami daripada PPKI dan KLA mengucapkan Semoga terus cemerlang di tempat baru. Terima kasih. Dan selamat maju jaya. Jumpa lagi. Assalamualaikum Ustaz Arif. Kami AKP SK Pemas Jaya 4 ingin mengucapkan tahniah kepada Ustaz Arif dan kami ingin mengucapkan selamat maju jaya. Selamat maju jaya. Dan semoga terus cemerlang berkhidmat di tempat baru. Jangan lupa kami di sini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Cikgu Arif, sabar dan tahniah diucapkan. Semoga cemerlang, lebih cemerlang di sekolah yang baru lah saya ucapkan. Okay, terima kasih. Sekejap. Saya pun ada nak bagi ucapan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Arif bin Harun, mantan JPK Koko SK Pemas Jaya 4. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh warga SK Pemas Jaya 4, kepada guru besar, rakan-rakan pentadbir, rakan-rakan guru, pekerja-pekerja swasta, rakan-rakan AKP, pekerja pegawai keselamatan, dan juga yang tidak saya lupakan anak-anak murid SK Pemas Jaya 4. Jadi kepada anak-anak murid yang saya sayangi dan saya kasihi, teruskan aktif dalam bidang co-curriculum. Latih jati diri anda, latih disiplin, latih semangat berpasukan di dalam setiap bidang yang kamu ceburi. Semoga kamu berjaya pada satu hari nanti. Pada rakan-rakan guru pula, terima kasih di atas segala kerjasama yang baik dan segala komitmen yang telah diberikan pada setiap aktiviti yang telah kita laksanakan demi satu hanyalah untuk kemenjadian anak-anak murid kita, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Di kesempatan ini juga saya ingin memohon ampun dan maaf di atas segala kelemahan dan kekurangan ketika saya menjalankan tanggungjawab dan amanah sebagai JPK Koko di sekolah ini. Mohon maaf semuanya. Aku bagai
segala kenangan dan pengalaman yang saya dapat di sini bersama rakan-rakan semua tidak akan saya lupakan, dan ianya akan menjadi sebuah memori yang terbaik dalam hidup saya. Akhir kata, saya doakan kita semua diberikan umur yang panjang, kesihatan yang baik agar kita dapat berjumpa lagi di satu hari nanti, insya-Allah. Masyhur hebat, masyhur hebes, masyhur mumtaz. Terima kasih.